Kami di sini untuk bantu usaha-usaha. Kata SPA, kami ada info terkini. Anda keliru, kami bantu. Setiap masalah kami selesaikan. Hidup penuh dilema, mana nak mula? Biarlah kami bantu, biar kami. Apa kata SPA? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton setia Apa Kata SPA. Rasanya masih belum tidak terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua yang menonton. Walau di mana anda berada, tidak kira bekerja di sektor kerajaan maupun swasta. Baiklah, tema pada hari ini kita nak relatekan sikit dengan tema Hari Pekerja untuk tahun 2026 kita, iaitu Pekerja Madani Kesuma Bangsa. Tema ini sebenarnya memberi fokus kepada pemerkasaan tenaga kerja yang berdaya tahan, berkemahiran tinggi dan berintegriti selaras dengan visi ekonomi madani dan aspirasi Kementerian Sumber Manusia Kesuma untuk mempertabatkan kebajikan pekerja. Sempena sambutan Hari Pekerja, episod kali ini kami akan bawakan satu topik yang sangat penting terutamanya kepada calon-calon yang bercita-cita untuk menyertai sektor perkhidmatan awam. Jiwa penjawat awam, jiwa kesuma bangsa, apa yang pena cari? Tajuk yang akan bakal kita kupas dan bincangkan pada petang ini. Bersama saya pada hari ini tamu yang sangat berpengalaman dan tidak asing lagi dalam dunia perkhidmatan awam. Saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Hajah Masna binti Mat Saleh, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Beliau juga adalah salah seorang panel temuduga di SPA. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat Linda. Alhamdulillah, sihat dengannya ya. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada hari ini dalam Apa Kata SPA. Baiklah, sebelum kita memulakan mencari Datuk dengan lebih lanjut, saya mewakili tim produksi Apa Kata SPA ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton di luar sana yang sentiasa memberikan sokongan kepada program ini. Saya juga mengajak calon-calon di luar sana turut serta dalam program pada hari ini dan kita sama-sama viralkan pada kawan-kawan untuk melihat program pada petang ini. Okey? Sebelum kita merungkai perkara dengan lebih dalam lagi Datuk, sekiranya penonton-penonton mempunyai persoalan, pertanyaan, kita boleh lontarkan di ruangan komen yang terdapat di Facebook dan TikTok SPA. Okey? Dan kepada para penonton yang masih belum lagi follow Facebook dan TikTok SPA, sila tekan butang follow sekarang untuk mendapatkan pelbagai informasi terkini. Okey, baiklah Datuk, kita mulakan sedikit dengan kupasan tajuk kita di bawah pada hari ini. Datuk, pada pandangan Datuk, apakah yang kita boleh tafsirkan secara ringkas Datuk dengan jiwa penjawat awam, jiwa kesuma bangsa, tajuk yang dipilih pada hari ini seiring dengan tema Hari Pekerja 2026 Datuk? Pekerja Madani Kesuma Bangsa. Silakan Datuk. Okey. Terima kasih Linda. Sebelum tu saya ingin juga mengucapkan selamat Hari Pekerja untuk Sama-sama. Linda dan semua tim produksi Apa Kata SPA. Dan menarik tema tahun ini Pekerja Madani Kesuma Bangsa. Ya, Okay. Kalau kita ambil daripada perkataan kesuma itu sendiri, kesuma itu bunga kan? Ya, betul. Bunga itu selalunya cantik, selalunya harum, kan? So dalam konteks pekerja kesuma bangsa itu adalah merujuk kepada pekerja yang dapat mengharumkan negara lah, kan? Okay, so kalau kita bercakap mengenai seorang penjawat awam yang mempunyai jiwa kesuma bangsa adalah penjawat awam yang
yang mempunyai nilai-nilai yang boleh mengharumkan negara. Ya, betul. So bagaimana dia perlu boleh mengharumkan negara, dia kenalah ada nilai-nilai yang berakhlak mulia, berintegriti, itu yang paling penting kan. Betul. Dan juga mempunyai kemahiran, pengetahuan, kompetensi. So dan dia mempunyai semangat yang ingin berkhidmat dengan tulus ikhlas untuk negara. Betul. Itulah dia kalau bagi saya seorang penjawat awam yang mempunyai jiwa kesuma bangsa. Okey Datuk, secara ringkas ya. Secara ringkas itulah kalau saya lah. Faham. Baik Datuk, kita lihat kita ada komen penonton ya di TikTok. Ada yang bertanyakan macam mana ya Datuk kita nak tunjukkan ciri-ciri jiwa penjawat awam semasa di Temuduga. Silakan Datuk. Okey. Kalau calon-calon yang datang hadir Temuduga, kalau dia ingin menunjukkan dia mempunyai ciri-ciri kesuma bangsa, kalau saya akan melihat dari beberapa aspek. Okay, Linda, saya akan lihat dari aspek sama ada calon mempunyai integriti. Okay, itu paling penting lah. Kita melihat calon seorang yang jujur, yang amanah, kan? Apabila melaksanakan tugasnya, kita lihat aspek itu. Aspek lain yang kita akan lihat adalah nilai empati seseorang calon. Dia punya kebertanggungjawaban. Okay, kita akan lihat sebab kita nanti apabila menjawat jawatan, kita merupakan wakil kepada jabatan. Ada masa dan kebanyakan masalah kita akan ke hadapan bersama dengan rakyat, wakil jabatan, bersama dengan komuniti. So paling penting di situ adalah calon mesti ada nilai empati. Empati itu penting lah bagi saya. Dan of course yang paling penting jugalah kan untuk penjawat awam dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, cemerlang. Dia perlulah ada kompetensi, kemahiran dalam tugasnya lah. Betul. Macam tu. Okay? Tak boleh macam kita datang interview tu kita kosong Datuk kan? Tak boleh. Dia kena tunjukkan lah kepada dia kena impresskan panel itu mereka ni adalah orang-orang yang mempunyai integriti yang tinggi. Mereka mempunyai kemahiran, pengetahuan macam tu. Okey. Itu daripada nilai-nilai yang daripada TikTok tadi lah tu ya. Macam mana dia kata dia tu ada tak ciri-ciri apa yang dia maknanya panel mahukan. Okey. Seterusnya Datuk. Para pendengar, untuk makluman kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana selepas ini. Kita sambung lagi dengan kupasan yang lebih menarik. Teruskan bersama kami, Apa Kata SPA. Kenapa? Aku ni dah banyak tempat kerja dah aku mohon. Tapi tak ada satu pun yang panggil untuk Temuduga. Samalah dengan aku. Aku dah banyak sangat mohon. Kadang-kadang aku terfikir, kelayakan kita ni tak memenuhi ke kriteria yang sesuatu jabatan tu nak? Kau ada tahu tak mana-mana platform yang kita boleh tahu tentang status permohonan kerja kita ke? Ataupun nak tahu update tentang pengambilan pekerjaan ke? Tak ada ke? PTD Plus kan ada? PTD Plus? Pegawai Takbir Diplomatik Plus. Salah lah, Pusat Temuduga Plus. Apa maksud Pusat Temuduga Plus tu? Selamat datang ke Pusat Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Bagi memberikan nilai tambah dalam perkhidmatan SPA kepada pelanggan, kini Pusat Temuduga bukan hanya memberikan perkhidmatan urusan Temuduga sahaja. Memperkenalkan kepada anda Pusat Temuduga Plus atau PTD Plus. Kini, anda boleh membuat janji temu untuk berjumpa dengan pegawai SPA bagi urusan pendaftaran pekerjaan ke dalam perkhidmatan awam melalui sistem SPA 9. Semakkan status pendaftaran SPA 9, khidmat nasihat urusan pengambilan dan urusan pegawai dalam perkhidmatan. Di PTD Plus, anda juga boleh menggunakan kemudahan Wi-Fi dalam urusan berkaitan SPA seperti mendaftar SPA 9,
menjawab ujian psikometrik dan temuduga secara maya. Buat janji temu anda sekarang. Kami sedia menanti kedatangan anda di PTD Plus. Menggunakan sijil palsu dan meminta orang lain menjawab peperiksaan perkhidmatan awam adalah satu penipuan dalam membina kerjaya. Macam mana rezeki nak berkat kalau dah menipu? Ingat, rezeki halal itu berkat. #SPA Telus, #Integriti itu berkat. Okey Datuk, tadi daripada penilaian tu, mungkin kita boleh tambah sikit Datuk daripada kriteria apa yang dinilai oleh panel kepada calon tu Datuk. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu? Okay. Selalunya calon ini mereka akan dinilai dalam 5 aspek lah. Okay, pertamanya keterampilan. Keterampilan ini kekemasan diri lah kan. Tapi termasuk juga cara mereka bercakap. Berkomunikasi. Kita akan melihat sama ada calon ini lancar bercakap ataupun tersekat-sekat lah. Kita ingin melihat dari aspek mereka beradab lah kan kepada penemuduga, hormat. Kita akan lihat aspek itu. Aspek kedua yang akan dinilai juga adalah daripada aspek kerja berpasukan. Kita ni nanti apabila diserap masuk dalam kerja, bukan kerja seorang-seorang. Kita kena kerja dalam berpasukan. So kita akan melihat sama ada calon ini adalah team player atau tidak. So nanti adalah cara panel melihat sama ada calon ini seorang team player ataupun suka kerja sendiri-sendiri. Stylo. Okay. Satu lagi yang akan dinilai adalah daripada aspek kepimpinan. Sebab apabila calon menjawat mana-mana jawatan, ada ketika masa mereka akan diberi tugas untuk mengetuai mana-mana pasukan untuk buat program apa-apa kan. So kita akan lihat sama ada calon ini ada tidak ciri-ciri itu. Okay. Aspek lain yang akan dinilai adalah daripada jati diri, kekuatan mereka, resilience mereka. Mereka ni tahankah? Kan? Kita akan lihat nilai disiplin mereka. Tak adalah kau kena marah tu diorang. Ada terus sudahlah tutup file balik. Merajuk. Merajuk. Okay. Satu lagi yang kita akan lihat
profesional lah. Sama ada mereka ini boleh menghasilkan kerja yang berkualiti, kan? Itu yang akan kita lihat lah. Okay, itu di antara kriteria yang panel cari lah. Panel cari memang akan dinilai lah kepada calon. Okey Datuk, seterusnya Datuk, kita selalu melihat dan mendengar persepsi orang luar terhadap penjawat awam ni dianggapkan terlampau selesa, berada di zon selesa, comfort zone lah dengan kata lain Datuk. Apa komen Datuk? Okay, comfort zone tu dia mungkin adalah segelintir kan, nampak selesa lah. Tapi sebenarnya hakikatnya penjawat awam ini bekerja dalam selalunya lah dalam setting environment yang tekanan dia tinggi. Betul kan? Sebab kita kerajaan ingin membawa pembangunan kepada negara, dan kita sering ada program-program baru kan, pembaharuan kepada sistem, teknologi baru masuk. Betul. So penjawat awam tak boleh duduk diam. Dia kena cepat adapt, cepat berubah, cepat belajar. Ya, betul. So kalau kamu diam, kamu tidak akan relevan kan, tinggal. Kerja tidak selesai. So tidak adalah penjawat awam yang selesa, saya rasa. Yang selesa tu hanya di hadapan. Kan kita bila berhadapan dengan publik, kita kena tunjukkan, kita kena portray, kita ini dalam keadaan tenang. Tidak cemas itu. Tidak cemas. Kita sebab kalau rakyat cemas, kita cemas. Sampai mana kan? So sebenarnya kita bekerja memang sentiasa sentiasa berubah, sentiasa akan dalam situasi-situasi yang sering berubah untuk kebaikan lah. Tidak selesa. Penjawat awam juga terikat dengan peraturan yang ditetapkan. Betul. So kalau nak kata selesa pun tidaklah. Tidaklah. Okay. Dia sebenarnya penjawat awam ni dia bekerja memang daripada pukul 8 hingga pukul 5 lah. Tapi sebenarnya mereka memang sambung kerja lagi tu. Tidak adalah yang memang akan adalah yang memang kerja lebih lah macam tu. Betul. Sekarang ini. Right. Okey, itu pandangan Datuk tentang persepsi orang luar yang melihat kita ni macam senang, selesa Tapi sebenarnya kita pun terikat dengan benda-benda yang kita ada deadline. Ya, ada deadline kita. Kan? Kita ada sistem baru yang diperkenalkan. Betul. Kita kena cepatlah. Kan? Kena cepat belajar. Okey Datuk, sekali lagi ada satu soalan daripada TikTok ni yang masuk, katanya daripada penonton, saya ada ijazah lah, degree Datuk, tapi jawatan saya sekarang hanyalah sebagai pembantu pegawai penerangan. Bagaimana saya boleh menyumbang kepada organisasi saya sedangkan saya hanyalah pelaksana saja Datuk, katanya. Komen Datuk lah, pendapat Datuk tentang yang ada degree ni Datuk. Yang ada degree tapi dia dalam sokongan lah kan, pelaksana. Betul. Saya rasa dia boleh memainkan peranan, walaupun masih pembantu pegawai kan, sebab dia sudah melalui tempoh pembelajaran dalam ijazah. Betul. Kan, dia sudah kena expose. So dia boleh guna pengalaman dia untuk memberikan kualiti, nilai tambah kepada hasil tugasannya. Dia boleh melaksanakan tugasnya dengan memberi mutu yang lebih baik. Dia boleh menyampaikan idea. Betul. Tapi bila menyampaikan idea di kumpulan pelaksana, dia kena ikut saluran yang tertentu lah. Tidaklah mendahului kan. So dia kita di jabatan selalunya memberi ruang untuk pegawai-pegawai sokongan untuk memberi idea. Sebab yang paling penting kita punya servis tu kan, perkhidmatan kita cekap kan. So jadi gunakan apa yang dia ada, latar belakang pendidikan ijazahnya untuk memberi kerja yang mempunyai nilai yang lebih tinggi lah kan, berkualiti lah. Tidak keterlaluan kalau kita kata pemudah cara lah. Pemudah cara lah. Organisasi ke penyelia ke kepada beliau. Saya pasti mereka ni ada idea-idea yang boleh menambah baik cara kerja, sistem kerja. Betul. Right. Okey, itu Datuk daripada Datuk sendiri, nasihat dan akhir sekali lah Datuk, kita nak nasihat kepada yang berada di luar sana yang masih berkhidmat, tak kiralah sektor swasta ke yang sedang melihat sekarang ni, dan yang ingin turut sama join kita Datuk dalam perkhidmatan awam. Mungkin ada nasihat-nasihat atau
khusus untuk mereka di luar sana yang berminat dengan perkhidmatan awam lah. Okay. Artinya nasihat kepada dua, satu yang sedang berkhidmat dan satu lagi yang ada hasrat untuk menyertai perkhidmatan awam. Untuk yang sedang berkhidmat, kalau saya, nasihat saya, kerja baik-baik. Okay. Pegang integriti lah. Berkhidmatlah dengan penuh ikhlas, penuh tanggungjawab kan, dan tambah nilai diri lah. Continuous learning kan, kita tambah diri. Itu untuk yang sedang berkhidmat lah. Sebab kerja tu memang susah lah, memang susah. Tapi tidak ada pekerjaan lagi susah. Kan? Betul. Lagi satu, untuk penjawat awam, saya nasihatkan kena jaga kesihatan lah kan. Kalau kita sehat, kita senang untuk bekerja lah. Untuk yang ingin berhasrat menyertai perkhidmatan awam, apabila kamu telah ada peluang untuk ditemu duga, nasihat saya, buatlah persediaan secukup-cukupnya. Cari masa. Saya sering berjumpa calon yang bila ditanya apa persediaan yang telah dibuat, mereka maklumkan tidak ada buat sebab tidak ada masa. So sebab kalau ingin menyertai, kami panel ingin melihat calon itu betul-betul minat. So bagaimana dia minat, dia menunjukkan kesungguhannya untuk membuat pembacaan tugas jawatan jabatan yang dia akan sertai. Baik. Itu nasihat saya lah. Sedikit ucapan untuk Hari Pekerja, Datuk, kalau tidak keberatan. Okay. Yalah, tidak terlewat bagi saya mengucapkan selamat Hari Pekerja untuk semua warga kerja di Malaysia ini, biar di swasta ataupun di public service. Berikanlah perkhidmatan yang terbaik untuk jabatan, untuk organisasi, dan akhirnya ianya adalah untuk dinikmati bersama rakyat dan untuk negara kita. Okey, insyaAllah, Datuk. Baik, Datuk, maksudnya kita dah merangkumi semua soalan yang telah dibawakan pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada Yang Berbahagia Datuk Hajar Masna di atas perkongsian yang sangat bernilai dan bermakna untuk kita buat jadikan dia satu penguat diri yang kepada mereka yang nak betul-betul untuk menyertai perkhidmatan awam. Inilah masanya untuk kita lihat balik diri kita, motivasi diri kita untuk kita jadikan semua ni penguat semangat untuk kita hadir temu duga yang akan ke, Datuk, yang bakal ke, yang terdekat ni ada yang dapat interview ke kan. So kita jangan lepaskan peluang, buat yang terbaik seperti Datuk kata tadi, supaya dia dapat memberikan 1001 kenangan manis masa kita interview tu. Kita dah buat yang terbaik, Datuk. Macam dapat tak dapat tu adalah rezeki. Dia kata kan. Okey. Baik, sebelum berakhir, serangkap pantun daripada saya. Setiap hari pergi kerja penuh semangat tak kira di mana, ikhlas bekerja banyak manfaatnya, hidup bahagia sejahtera negara. Semoga apa yang dikongsikan dapat muka mata dan beri panduan jelas kepada semua calon di luar sana. Dan terima kasih kepada anda di luar sana walau di mana anda berada, kerana sudi dan kekal mendengar apa kata SPA. Saya Nur Maslinda binti Abdul Ghani Ganesh. Jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.